Bangunan ni nampak kosong, tapi nilainya boleh cecah berbilion ringgit. Jalan Jom. Di Johor sekarang, terutamanya di kawasan Sedenak dan Iskandar Puteri, lebih 50 projek pusat data sedang dibangunkan. Nilai pelaburan dianggarkan lebih 100 bilion ringgit. Setiap kali kita scroll TikTok, hantar WhatsApp, data tu sebenarnya bergerak ke server dalam bangunan macam ni. Satu pusat data besar boleh guna 100 hingga 300 megawatt elektrik. Untuk dibayangkan, 1 megawatt boleh supply sekitar 200 hingga 300 rumah. Maknanya, satu pusat data boleh guna elektrik macam satu bandar kecil. Johor dipilih sebab dekat dengan Singapura, tanah yang lebih murah, tenaga yang lebih kompetitif. Tapi murah tu sebenarnya untuk siapa? Masa pembinaan memang banyak peluang pekerjaan. Kontraktor, technician, buruh binaan boleh cecah ratusan hingga ribuan orang. Ekonomi setempat pun dapat dihidupkan. Kedai makan pun laku. Tapi bila dah siap, operasi pusat data tak perlukan ramai orang. Satu fasiliti besar mungkin hanya guna sekitar 100 hingga 200 pekerja sahaja. Kebanyakannya pula kerja teknikal yang tinggi. Selain elektrik, pusat data juga guna air untuk cooling. Ada fasiliti yang guna berjuta liter air dalam masa sehari. Dan selain itu, kita yang dekat rumah ni risau bil air naik, air kadang-kadang tak kuat. Benda ni bukannya tak bagus. Johor sekarang antara hub data paling laju berkembang di Asia Tenggara. Nama Johor dah masuk radar global. Tapi bila pembangunan jadi terlalu besar, kita kena tanya, adakah manfaat tu sampai ke kita atau sekadar lalu je? Bangunan ni senyap, tapi dalam dia berjuta data bergerak setiap saat. Dan dekat luar, kita masih tunggu bila hidup kita betul-betul berubah. Jalan Jom bukan sekadar jalan, tapi faham apa yang jadi sekeliling kita.